Hari ni kita nak cerita pasal berita tergempar Fabio Quartararo pergi ke Honda. Untuk yang baru dengan channel ni, aku Nerd. Masih lagi seorang rider obses dengan racing motor. Siri baru yang aku namakan MotoGP Spotlight ni cadangnya sebagai satu tambahan kepada siri-siri review selepas race dan juga testing yang ada untuk kita kupas isu-isu yang khusus. Contohnya macam berita tergempar Fabio Quartararo pergi ke Honda kali ni. Jadi seawal sesi shakedown dan juga testing di Sepang kali ni, kita tergempar dengan berita yang bombastik. Berita Fabio Quartararo ambil keputusan untuk sign kontrak dengan Honda untuk tahun 2027 dan juga 2028. Aku memang yakin siapa-siapa yang ikut MotoGP dah tahu dah berita ni lama lagi daripada Toby Performance announce hari ni pun. Jadi aku bukannya nak jadi yang pertama sampaikan berita ni kepada korang, tapi lebih kepada kita nak kupas macam mana Quartararo boleh buat keputusan untuk pergi ke Honda dan kalaulah ini ialah berita yang betul. Setakat hari ini semuanya dinafikan. Sumber berita yang tergempar ni dapat daripada motorsports.com. Cumanya walaupun ini cuma kabar angin, tapi motorsports.com ni selalunya diorang punya pendedahan tu selalunya betul. Diorang ada orang dalam ke macam mana tak tahulah, tapi berita-berita perpindahan dan juga tergempar macam ni diorang boleh tahu dulu. Sebab itulah bila diorang keluarkan berita ni, mana-mana media yang laporkan pasal MotoGP akan cakap benda yang sama. Senang cerita, kenyataan daripada motorsports.com ni macam legit. Jadi kalaulah berita ni benar, kenapa Quartararo buat keputusan untuk pindah ke Honda? Keputusan ni rasanya bukanlah keputusan yang senang dia nak buat. Sebabnya dia debut MotoGP pada tahun 2019 dulu dengan sebuah Yamaha. Yamaha jugalah yang buat jentera yang membolehkan dia jadi juara dunia. Dan Yamaha pun sebenarnya hubungan diorang dengan Fabio Quartararo ni tak kurang baiknya. Fabio Quartararo ialah antara suara yang betul-betul minta Yamaha untuk buat jentera V4 untuk kembali bersaing dekat grup-grup hadapan dalam MotoGP. Dan Yamaha pula kita tengok tunaikan hasrat Fabio Quartararo ni. Mungkin bukanlah sebab Quartararo seorang, tapi kita percaya yang Fabio Quartararo memainkan faktor yang besar. Quartararo request benda besar macam ni pun Yamaha boleh tunaikan. Tapi kenapa akhirnya Quartararo nak pindah juga? Antara yang dijangka menjadi penyebab utama kalaulah betul berita ni ialah hubungan Fabio Quartararo dengan Pablo Parviziano. Parviziano ni ganti Lin Jarvis. Lin Jarvis ni memang dah terkenal bawa Yamaha kepada banyak kejuaraan dunia. Dia jugalah yang ambil Jorge Lorenzo. Dia jugalah yang decide ambil Fabio Quartararo. Dikenali juga Lin Jarvis ni ialah seorang manager yang sentiasa berkomunikasi dengan rider dan selalu tunaikan apa yang rider nak. Bila dia umumkan nak pencen dan diganti oleh Parviziano, Parviziano punya perangai ni lain sikit daripada Lin Jarvis. Mungkin dia lebih baik dari segi pengurusan, tapi dengan rider dia tak berapa akrab sangat. Benda ni memang diakui oleh Fabio Quartararo sendiri. Dia macam ada hint-hint yang tak berapa ngam sangat dengan bos baru. Pada satu temu bual, dia ada cakap yang dia jarang cakap dengan Parviziano ni. Dia lebih banyak habiskan masa dia dengan engineer dan juga tim teknikal untuk develop sebuah jentera. Berbeza dengan Lin Jarvis dulu. Dan kita juga boleh tengok kenyataan ni memang betul. Menjelang akhir tahun lepas, secara khususnya selepas Fabio Quartararo dikecewakan dekat Silverstone bila jentera dia rosak, Fabio Quartararo mula bagi ayat-ayat yang keras kepada Yamaha. Sejak daripada tu, Parviziano kita tengok dia boleh balas pula kenyataan Quartararo ni. Kata kau ni banyak sangat bunyi, buat je lah kerja kau sendiri sebagai seorang rider. Di sebalik tabir, engineer dah bekerja keras dah. Kau dekat depan bagikan impact negatif kepada Yamaha. Macam itulah lebih kurang dia punya ayat, tempelak balik Fabio Quartararo. Jadi kita boleh tengok dia punya hubungan ni macam tak ngam sangat. Kalau diorang boleh masing-masing cakap dengan media macam tu kepada awam, kita tahulah hubungan diorang tu tak berapa akrab. Kalaulah tak gaduh pun, tapi tak akrab. So umpamanya macam kita dekat tempat kerja yang dia punya environment tu tak best. Kita hari-hari jumpa bos tu tak best. Perangai bos tu tak ngam dengan kita. Walaupun gaji kau besar pun, kau tak seronok kerja kat situ, kau akan cuba untuk pindah tempat lain. Itu ialah satu faktor. Faktor yang kedua pula ialah seperti yang Fabio Quartararo cakap berulang kali sejak daripada kekecewaan dia tahun lepas tu, dia semacam hilang harapan dengan sebuah jentera YZR M1, tak kira lah inline 4 ke ataupun jentera V4 serba baru. Daripada semua rider Yamaha termasuk test rider yang semua puji jentera V4 ni ada potensi, Fabio Quartararo cakap adalah improve tapi tak cukup. Dia terbalik sikit, kontra. Yang lain semua cakap okey, dia cakap tak okey. Mungkin dia lebih jujur. Lagi tiga tu mungkin masih bersama Yamaha, tapi nampak yang Quartararo tu dah tak ada kepercayaan dekat jentera tu. Kenyataan yang dia berulang kali cakap ialah jentera takkan jauh beza antara 6 bulan dengan sekarang. Itulah yang dia cakap. Jadi daripada cara percakapan dia tu pun sebenarnya kita dah boleh jangka dah dia nak tinggalkan Yamaha untuk tahun ni. Tapi tak sangka awal ini dia punya confirmation tu kena pula ngam-ngam lepas berita ni jadi pada hari kedua
kedua testing, Yamaha macam jumpa isu yang mungkin besar pada Gentra V4 tu. Tak pasti sangat, kita cuma agak-agak je. Sampai diorang hentikan session testing diorang. Session testing dekat Sepang ni penting. Bila stop, tak keluar langsung, menunjukkan dia punya tahap keseriusan masalah tu. Mungkin ada isu keselamatan ataupun mungkin ada potensi rosak terus semua Gentra tu ke. Quartararo sendiri crash kat turn 5. Turn 5 Sepang ni ialah antara tempat yang high speed. Jadi bila jatuh tu, nak berhenti lambat dan risiko kecederaan lebih tinggi. Quartararo pun ada retak ataupun patah jari dia. Jadi kita nampak Gentra V4 ni masih lagi belum stabil, belum lagi reliable, apatah lagi nak cuba menang perlumbaan. Quartararo pula, dia kata masa dia semakin suntuk. Makin banyak rider baru datang. Lepas tu dia pun dah lama tak menang, dia nak rasa menang balik. Jadi ini ialah faktor kedua yang mungkin menyebabkan Fabio Quartararo buat keputusan untuk pindah. Soalan yang ketiga ialah kenapa pindah ke Honda? Sedangkan berita-berita sebelum ni merujuk ke dia kepada Aprilia yang nampak macam lebih baik daripada sebuah Honda. Sekali lagi, cerita sebenarnya kita tak tahu, kita cuma boleh predict ataupun kita buat assumption aja, kita agak-agak je. Orang kata membawang lah dekat belakang ni. Mungkin Honda sanggup bagi gaji yang sama macam dekat Yamaha sekarang ni ataupun lebih tinggi lagi. Salah satu faktor. Satu lain lagi, kita boleh tengok daripada tahun lepas yang Honda tu ada potensi. Sampaikan dia orang boleh naik rank daripada ranking D naik kepada ranking C. Nampak Gentra tu improve, cuma belum ada rider yang boleh matching dengan improvement Gentra tu. Johan Zarco menang sekali, tapi lepas tu dia punya performance macam drop. Bukan Marini dan juga John Mir pula so-so lah diorang punya performance tu. Jadi Quartararo nampak macam prospek yang baik untuk Honda. Mungkin sebab tu Honda sanggup offer gaji yang sama. Dari sudut Quartararo sendiri pula, kita tahu dia ialah jenis rider yang nakkan cabaran. Kalau pergi ke Ducati ataupun Aprilia, mungkin nampak dia macam mesti boleh menangnya. Tapi bila pergi ke Honda, keyakinan untuk menang tu tak jadi 100%. Kita macam so-so lagi sebab Gentra tu baru je improve. Jadi mungkin menang dengan sebuah Gentra yang sedang develop macam ni akan beri lebih makna berbanding dengan Gentra yang dah memang established. Boleh bayangkan tak? Kalau contohnya kau pergi race dengan Gentra yang memang kita tahu laju, kita memang dah tahu dah kalau menang pun tak ada apa-apa yang abnormal sangat. Dah motor laju, mestilah boleh menang. Tapi kalau kau masuk race dengan sebuah Gentra yang underdog, yang memang dah cakap awal-awal dah mungkin boleh menang, power tak banyak sangat macam Gentra-Gentra dekat depan, tapi kau boleh bawa dia menang, kemenangan tu akan lebih bermakna, lebih manis. Dan mungkin juga kalaulah dia boleh jadi juara dunia balik, ini cerita kalau kita ketepikan faktor-faktor macam Marc Marquez dan lain-lain, nama dia akan diangkat sebagai bawa kembali kemenangan kepada Honda yang telah jatuh sebelum tu. Kan dia punya bunyi tu sedap sikit, dia macam catat sejarah. Dan macam kebetulan tu ngam-ngam pula, tengah Yamaha V4 tu sampai kena stop testing, Honda pula yang nampak macam excellent dekat testing dekat Sepang ni. Joan Mir boleh bawa sebuah RCV ni dalam lingkungan masa 1.56 saat. Tak banyak rider yang dapat buat 1.56 saat ni, sama macam timing racing tahun lepas. Kebanyakan lap time yang ada setakat testing hari ni, kita nampak berada di sekitar 157 ke 158 je. Jadi kita boleh tengok kat sini potensi Honda tu memang baik. Rider-rider Honda sendiri cakap RCV yang dekat Sepang ni rasa macam seronok sangat nak bawa. Jadi kita nampak improvement Honda tu kat mana. Tapi masalah dia, kita dah cerita panjang-panjang pasal performance Honda yang baru ni dan juga performance Yamaha sekarang ni. Tapi tahun 2027 nanti belum tentu lagi sama. Sebabnya masa tu dah guna peraturan baru dengan sebuah Gentra 850cc. Mungkin jauh beza dengan keadaan sekarang ni sebab Gentra tu pun sangat berlainan. Quartararo memang ambil risiko kalau betul-betul berita ni benar. Jadi apa-apa jadi pun tu performance macam biasalah, bersifat neutral. Tak adalah beria sangat seronok, tak adalah beria sangat kecam. Quartararo tinggalkan Yamaha pergi ke Honda ni ialah satu situasi yang menarik sebab kita boleh tengok macam mana improvement dia dengan Gentra baru. Lebih-lebih lagi dia dah bagi banyak kritikan kepada Yamaha. Jadi kalau betul dia berpindah ke Honda, dia kena buktikan apa yang dia cakap tu betul. Memang Gentra lah yang limitkan potensi Quartararo untuk jadi juara. Kalaulah tindakan ni dia betul, Quartararo akan dapat mengecapi balik kemenangan. Tak adalah tersia-sia masa dia telah dia bagi peluang dekat Yamaha selama 2 tahun yang lepas. Menariknya, siapa yang akan isi tempat Quartararo kalau Quartararo betul tinggalkan Yamaha? Yamaha juga dengar-dengarnya akan tendang Alex Rins juga selepas kontrak dia habis tahun ni. Jadi ada 2 kekosongan. Dekat sinilah tiba-tiba ada satu lagi berita meletup yang katakan Jorge Martin yang berminat dengan tempat kosong tu. Satu tempat kosong lagi pula dikatakan dikaitkan juga dengan Don Costa. Sampailah dikaitkan juga dengan Pecco Bagnaia yang nampak semakin dipinggirkan
dalam camp Ducati. Dekat camp Honda pula, antara Juan Mir dan juga Luca Marini, mana yang diorang nak tendang keluar? Luca Marini kabarnya Honda nak simpan dia. Cara dia feedback untuk development dan cara analisis dia tu Honda suka. Sangat tepat dan sangat membantu diorang. Apa-apa pun kita tunggu je. Tak payahlah kita nak beria sangat korek-korek berita. Kita tunggu je berita yang betul-betul sahih. Kalau betul lah Quartararo dah betul-betul buat keputusan untuk bersama Honda, tak lama lah dia punya announcement tu. Dan kalau betul berita ni, Quartararo akan dikecualikan daripada development jentera baru Yamaha untuk tahun 2027 nanti. Yelah, dia nak tinggalkan Yamaha dah. Jadi Yamaha akan mula untuk rahsiakan sebanyak mungkin perkara daripada Quartararo untuk dibawa ke Honda nanti. Ini memang situasi yang biasa untuk semua rider yang berpindah camp. Itu je kupasan untuk kali ni. Kita jumpa lagi sekali selepas sesi testing habis untuk kita rungkaikan semuanya. Jangan lupa ikuti perkembangan MotoGP di Sport TV Now.